4.5% daripada jumlah penyelewengan, iaitu sejumlah 42 bilion. Kadar pemulihan aset 1NDB adalah satu pencapaian yang tinggi dan diiktiraf di peringkat antarabangsa, terutama sekali daripada United States yang banyak memberi kerjasama kepada kami. Di sini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas kerjasama daripada United States, terutama sekali daripada US Embassy dan juga daripada rakan-rakan daripada FBI dan juga DOJ. Selama ini tanpa kerjasama, without their cooperation, you couldn't get all this sort of asset recovery. Inilah satu breakthrough yang saya boleh katakan di mana kami dapat memecahkan tembok segala bentuk isu-isu dari segi legality dan sebagainya. Ini semua adalah kerana kerjasama dan juga persefahaman. Jadi tentang undang-undang ini satu hal, tetapi mengatasi isu undang-undang ini dapat dibuat dengan adanya kerjasama dan kita mencari jalan yang lebih senang dan lebih mudah bagi tujuan untuk pemulihan aset ini, yang mana United States telah memberi satu kerjasama yang bagi memudahkan pemulihan aset-aset itu hingga sekarang. Berikut adalah pecahan peratusan pemulihan aset mengikut tahun. Mungkin ada ditunjukkan dalam slide. Jadi boleh ditengok slide ini, tahun 2019 ke 2025, tak perlu saya sebutkan. Sejumlah 31.3 bilion, iaitu 74.3%. Ini breakdown dia, yang mana peratusan daripada 2019 hingga ke 2025. Setakat tahun 2025, Malaysia telah berjaya memulihkan 74.5%, hampir 3/4 daripada 42 bilion dana 1NDB yang diselewengkan. Ini melebihi anggaran awal 70%, iaitu 30 bilion yang dinyatakan dalam setengah laporan. Kejayaan ini merupakan kadar pemulihan aset tertinggi di dunia untuk skandal jenayah kewangan berskala besar. Saya ingin menambah bahawa international standard sebenarnya bukanlah memulihkan 100%. It's not up to the 100%. But international standard generally, if you can recover about 60% to 70%, that will be something a bit sufficient. Tapi kalau kita boleh lebih daripada itu adalah satu yang boleh kita banggakan.